Ada duit selit bawah ni. Mak-mak mesti ada selit duit. Beli expired tu sekarang tak makan. Bazir je budak-budak ni sekarang. Itulah kena kurangkan dah belanja dah. Itulah dia kan nak bagi tahu jugalah kan bulan ni lah juga raya, bulan ni lah juga bulan puasanya. Puasa insya-Allah lah kita raya dalam bulan yang sama. Tapi itulah kadang-kadang kan dengan buka sekolahnya Allah sesak napas rasanya. Kalau kita rasa sesak, ada lagi orang lain yang sesak napas sampai tak cukup. Kita kadang-kadang kita tak rasa. Itulah dia saya nak bagi tahu. Jadi saya ni bersama dengan Ittizam dah 3 tahun. Apa kata korang tolonglah bagi sikit kat saya. Saya tolonglah salur-salurkan mana mereka yang memerlukan. Sebab kadang ada yang mengadu dekat Instagram saya pun kata saat nak beli susu lah, nak beli apa dah. Saya hantar Ittizam pergi sana. Kan senang. Kalau kita nak orang kata nak sedekah tu lagi orang kata rezeki tu bertambah-tambah. Tapi dengan tempat yang betul insya-Allah ya. Aku pun dah beli serunding standby. Takut nanti esok kan bulan depan tak ada duit. Ada duit selit bawah ni. Mak-mak mesti ada selit duit untuk apa-apa sebagai tahu maid kalau kata nak beli. Kadang-kadang kalau dah terlebih pakai ni benda-benda RM1, RM5 ni boleh. Sedekah letak dalam tabung Ittizam tu kita akan kumpul-kumpul bagi pada mereka yang memerlukan. Ya? Tolonglah kata sama-sama kita bersedekah bulan Ramadan. Tak kira bulan apa pun. Ajar anak-anak tu bersedekah.